can make it up to you right now. What you say, you should know. I see more life when I'm with you. Time after time, I feel like when I'm with you, everything stops for a moment, but only for a moment. So I could take this time to enjoy my view. Yeah, yeah, yeah. I see more life when I'm with you. Don't be funny. Good morning. Good morning. Sekarang pukul 10 something. Pukul 10 something, saya tak tahu. Apa saya nak cakap? Wait. Let me. Loh. Bateri nak mampu sekejap. Sekejap laptop saya perlu di charge. So, weekend ni abang saya balik. Mungkin lah. Tak tahu ke. Sebab cuti di Bali. So, jam lah kan. Anyways, pagi ni saya nak kemas bilik. Nak pasang cadar. Aku masih nak tidur dalam bilik ni, tapi tak berjaya lagi. Saya tidur dengan Mami. Mami tak boleh lah tidur. Macam kat mana ada saya, kat situ Mami cari saya kak. Dah terbalik dah sekarang ni. Mak saya macam baby. Sepatut saya yang mencari mak saya macam tu. Macam mak kat mana nak tidur dengan mak je tu kan. Tapi terbalik. Sama lah kalau saya nak pergi mana-mana. Tak boleh ketinggal. Nak ikut. Comel je. Hari ni aku nak masak pasta. Sebab tadi teringin tadi. Aku tengok macam aku main phone tadi tu. Lepas tu keluar kat FYP pasta. So saya macam teringinnya. Sepatutnya resepi tu resepi carbonara something. Tapi tekak saya macam saya nak bolognese, you know. Or like yang apa, tomato punya tu kan, yang merah tu. Yang kita akan buat itu. Simple je lah. Aku tak adalah terror sangat masak western ni. Tapi boleh lah kan. Kita tengok je lah kat YouTube. Sebenarnya aku macam aku tengah edit vlog semalam. Macam video yang korang tengah tengok lah. Aku edit terus semalam. Terajin. Siap. Tapi tengok-tengok 5 minit je kontennya. 5 minit je. So saya vlog lah hari ni. Aku rasa macam panjang dah aku record semua tu. Potong-potong ni 5 minit je. Semalam saya pergi hair salon. Aku sampai around 2:30 kan. Saya pukul 4 baru dilayan. Ramai orang semalam. So aku kena tunggu sampai pukul 4. Aku macam lamanya lah duduk sini. Padahal aku punya turn tu, bila tiba aku punya turn, aku just ambil masa 10 minit je. Like orang before aku semuanya buat benda yang berjam-jam, you know, yang memerlukan masa yang lama. Tapi tak apalah, kita tunggu je lah. Itu cerita semalam. Semalam mak saya masak. Saya excited, sedap gila semalam makan. So hari ni turn saya masak. Kita main turn-turn, okay. Kalau abang aku jadi balik dan kita akan kemas bilik. Tapi aku tak tahu lah macam mana. Bilik tu sepah yang amat. Dia yang sepah atas katil je. Lantai bersih tau bilik tu. So oh my god, dia penuh baju je atas katil tu. Aku takkan vlog lah, tapi korang tahulah kemas bilik je. But before that, korang tengoklah klip video yang aku edit semalam. Silakan jumpa korang at the end of the vlog, okay? Ya Allah, sedapnya. Alah, gelap lah. Ini sayur petola and carrot, ada seun. And this is ikan goreng. And then kita ada sambal belacan. Ya, mak tok masak ya. Saya seronok bila mak tok masak. Aku baru nak makan sekarang pukul 6 petang. Ini makanan pertama saya. Sebab tadi aku pergi keluar kejap. Saya beli barang itu, barang ini. Pergi salon. Saya baru nak makan. Let's makan. Oh. Apa ni? Bocor kah? Macam warna. Macam tak tahu lah colour dia macam tu. MG ni. We parked your parents'
hadiah Hana. Comel. Tapi ni sepatutnya hari guru. Ni hari guru. Dia patut bagi kat cikgu dia, tapi dia bagi je kat Ashu dia. And then lagi satu dia bagi kat Mak Tok. Sebab dia kata Ashu dengan Mak Tok adalah cikgu dia. Wow, so sweet. Dia simpan ni lama dah. Sebab kan hari tu pergi Penang tu, dia simpan lama, dia baru bagi bila aku dah balik rumah balik. Nasi goreng sausage and telur. Pukul 3 baru nak makan. Sambil tengok Netflix. Strawberry tea. Pula so dark. There's no lighting. Aku almost nak siap edit. Tipu je baru nak start. Saya macam tengah, orang kata apa, saya stress sebab bukan stress apa, aku macam geram dengan diri aku sebab every time aku kata aku nak post banyak video, like 2 ke 3 video, tiba-tiba saya hilang. Tak edit ke apa, aku tak ada video sebab sekarang ni aku dah tak buat randomly dah video. Aku macam kena plan. So sebab tu aku macam last aku tak ada video. Aku tengah in the mood nak edit, tapi aku tak ada video. So aku macam, you know what, dah dulu waktu nak start YouTube, dia tak ada plan video. Dia record je apa-apa. Kalau dia mengamuk ke, dia in bad mood ke, dia stress ke, dia happy ke, dia record everything. Dia tak ada plan pun. Dia tak overthinking lah senang cerita. So saya nak menjadi seperti Hidayah dahulu. You know what, kalau aku mengamuk ke apa, aku akan record je. Korang akan dapat tu. Aku pasti tak nak tinggal korang. Faham tak? Saya suka post video, tapi bila saya plan banyak sangat video, end up saya dah tak ada idea. Last saya senyap. I don't want that. Aku tak tahu kenapa muka aku burn. Aku duduk rumah tak keluar mana pun. Terima kasih kerana mendengar bebelan saya. Let's go sambung kerja. Let's do this. Minum air orange. Minum sehat-sehat. Ni baju kakak Liza bagi. Hadiah birthday last year. Ya. Saya tengok Dragon Ball dulu je, sekarang tak tengok pun. Kakak saya bagi je apa yang berkaitan dengan anime. Dia tak tahu adik dia minat apa. But it's fine. It's present. 2 hours later. Saya tengok mak masak. Tata. Ikan. Siap kak? Makan malam. Nak ni lah. Ni sayur pucuk masak lemak. Santai. Setahun. Wah, hai. So what's up guys? What's up guys? Sekarang ambil number 3. Saya dah masak pasta. Aku buat 2 jenis mie, yang spaghetti and then yang kontut-kontut. But not macaroni. I lupa nama dia apa. Yang macam DNA tu kan. But I buat bolognese. Dah kuah merah, not carbonara. And it tastes like
Tak adalah tipu je. Dia macam rasa dia decent, rasa dia okay, but I don't want okay. Aku nak macam sedap, sedapnya. Macam sedapnya. Macam tu. Saya pernah makan yang sedapnya tu kakak aku buat. Kakak sulung aku buat. Saya akan mempelajari lagi lah resepi tu bagi yang macam sedapnya. Anyways, ini adalah ini adalah ubat telinga. Lately saya telinga so sakit and gatal cause like saya pakai this bloody earphone. And then siang malam tak edit, aku tengok YouTube. And then kalau kemas rumah pun dia melekat. I regret. I kind of bersyukur beli. And also regret sebab I pakai ni always. Okay, sebab lagi senang kan. Bila benda lagi senang lagi, kadang-kadang dia ada efek dia. Saya rehatkan telinga saya sekejap. Benda tu senang lah, Bluetooth. So aku sambil masak boleh dengar. I can go toilet also I pakai. Saya kena mengurangkan lah menggunakan benda-benda macam ni. Anyways, saya nak edit video sekarang. Video korang tengah tengok. Hopefully panjang. Kalau tak cukup panjang dan I'm so sorry. Aku try sebab lately aku post video macam 10 minutes punya vlog. Macam 10 minutes. Lepas tu dah lah post minggu sekali. Macam Jadi kita akan mencuba, saya akan mencuba untuk vlog panjang. Not that pendek, not that panjang, okay? Just nice. Aku rasa dalam 15 minit tu okay lah guys. Kalau korang nak pendek panjang, let me know. Korang suka pendek atau panjang, dalam berapa minit. I hope korang suka video ini. Now kita akan post randomly, tak ada yang plan sangat-sangat punya video. Akan ada but tak adalah terlalu fokus yang plan tu, okay? Kita akan randomly punya record video, okay? And then kalau korang suka subscribe, hello, please subscribe. Ada ramai tengok tak subscribe. I know you yang tengah tengok ni, please check balik. It's free, just tekan toing. Thank you, I love you, bye bye. See you in dalam video seterusnya. Bapa. Okay, bye.